DPMP SPK terus mencadangkan agar disediakan ruang niaga baru bagi ekonomi penduduk setempat. PDRM turut memperkenalkan beberapa inisiatif keselamatan seperti rondaan mobile petrol vehicle MPV, rondaan bermotosikal, aplikasi volunteer smartphone patrol BSP yang membolehkan masyarakat menyalurkan maklumat berkaitan jenayah dengan lebih pantas. Program ini mencerminkan komitmen juga tapi hubungan dengan masyarakat melalui pendekatan mesra rakyat di samping memastikan keselamatan dan keharmonian komuniti sentiasa terpelihara. Tapi tak apa. Majlis Perasmian yang Penutupan Latihan Angkatan Pertahanan Awal Malaysia APM Negeri Kedah 2025 telah diadakan di tapak latihan medan APM Tasik Pedu. Majlis dilaksanakan oleh Ketua Pesuruh Angkatan Pertahanan Awal Pembantu PJA Aminur Rahim Muhammad Mukhori Masjid Wakil